Assalamualaikum korang. Ini buah sawit. Lama tak berjumpa ya. Selamat datang ke Geng Lori Sawit. Okey, aku akan tunjuk pakai grabber senang. Grabber tu apa? Grabber tu mesin trekta baru. Tak adalah baru, tapi ramai ladang-ladang kat Malaysia dah pakai. Kurang tenaga kerja. Biasa kalau kita loading manual kan, Loading manual 3 jam baru penuh satu beam. Satu beam tu dapat berapa? Satu beam dalam 8 tan. Ini pakai grabber 2 jam dah boleh penuh, dah dapat 8 jam. Tenaga pun kurang guna. Kurang tenaga guna lah. Maksudnya tak adalah kita letih sangat berpeluh-peluh. Tapi masa nak belajar tu memang payah sikit lah kan. Tak adalah payah. Tapi kalau biasa belajar dalam sebulan tu dah cekap lah. Kadang kalau yang bijaksana, orang panggil apa, ada kebolehan, genius, orang panggil kalau genius, pandai, cepat saja. Dalam 2 minggu lebih dah tera pakai dah. Ini yang aku dah tuang tadi, satu beam. Ni kali kedua lah. Aku mula loading tadi dalam pukul berapa saja. Ni dalam 1 jam. Ni 1 jam dah 2 kali tuang. Dia kalau 3 kali tuang dah penuh. Okey, tak payah basa-basi. Aku tunjuk macam mana tuang dia. Boleh dapat 2 jam 8 tan. Tenaga kurang guna. Tanpa tenaga sangat guna. Okey, jap kita tuang dulu ni. Okey, tunggu video sampai habis. Aku tunjuk penuh dia macam mana. 8 tan macam mana. Okey, tunggu sampai habis. Let's go. Korang macam tu lah dia. Ini aku dah tuang 2 kali 2 kali. Tapi kalau kita tuang kan, kalau kita jack, biasalah kalau ada jatuh-jatuh ni. Biasa yang ni aku pakai manual lah. Pakai manual macam biasa lah. Okey, tapi sikit je ni. Lagi 1 kali tuang, kita tunjuk korang. Tengok video sampai habis. Kan? Pakai grabber ni sangat-sangat mudah kalau korang dah cakap. Aku pakai grabber ni hampir 1 tahun. Boleh kata kalau aku loading pakai grabber ni, tapi tak tahu kalau loading kita pakai besi loading kan. Yang ni kira cepit kot. Cepit pakai benda ni, loading lah kiranya. Kiranya kalau aku dah pengalaman setahun, satu beam ni 8 tan atau 9 tan ni kan, aku boleh siap dalam 2 jam atau 2 jam setengah. Tapi tengok keadaan lorong yang aku masuk lah. Kalau macam blok tu lorong dia mudah, kira lorong 1-1-1, dalam 2 jam setengah boleh siap tanpa perlu keluar. Sebab aku pernah juga loading manual. 3 jam atau nak dekat 4 jam lah. Sebab aku ni taklah kuat sangat badan aku. Baru penuh. Itu pun satu hari aku boleh dapat 2 tong je manual. Tapi kalau pakai grabber ni, bukan nak belagak, nak sombong diri, boleh dapat sampai 4 tong 4 beam benda ni kan. Lumayan kan. Kalau siapa yang pernah pakai grabber ni, korang komen, kita boleh borak-borak mudah atau tak mudah. Okey, jom lanjut video. Aku terus loading lagi sekali. Cepit lah panggilnya. Aku tunjuk macam mana cara dia. Siapa yang dah biasa tengok boleh tahu, siapa yang tak tahu tengok sampai habis. Okey, let's go. Yang aku nak loading. Okey, ni dah. Ada lagi 1 jalan. Cukuplah untuk penuhkan beam tu. Okey, korang tengok macam mana aku loading pakai cangkuk ni. Mudah bro. Okey.
Okey, macam tu dia. Tengok buah dalam dia. Sekejap je. Dalam berapa tandan ni? Banyak siut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oi, hampir 20. Mungkin hampir 20 kot. Okey, kita lanjut lagi. Tunggu sampai video habis. Let's go. Okey. Hampir penuh dah korang. Tapi tak berapa penuh sangat. Rasa tak dapat 8 tan ni. Tapi 6-7 tan ada ni. Okey. Kita tuang. Kita pergi tuang penuh kambing tadi. Tengok penuh ke rata. Let's go. Hari ni awal bulan. Aku dah potong balik awal lah kot. Diorang balik awal. Tak penuh lah satu pin. Biasalah 8 tan 9 tan diorang potong. Tapi mungkin gaji belum dapat. Semangat belum dapat lagi. Gaji dah dapat baru semangat rasanya. Biasa macam tu lah. Gaji dah dapat baru kau-kau. Kan. Okey. Apa-apa hal kita penuh kambing dulu. Kan. Okey. Jom let's go. Okey korang, settle anggaran dapat lah. Dalam panggil 7 tan ada dah. 7 tan korang. 7 tan dah tak. Aku start loading tadi dalam pukul berapa? Aku loading tadi dalam pukul 9, 10 setengah dah siap korang. 10 setengah dah siap korang. Buah dia padu-padu Buah dia padu-padu. Okey korang, inilah kehebatan teknologi. Akan datang tak tahu teknologi macam mana dia pakai. Tapi sekarang teknologi macam ni, kalau dulu nak dapatkan banyak ni korang, 3-4 jam lah. Tapi kalau orang hebat, rasa 2 jam, 3 jam dapat lah. Tapi tenaga, memang takut usia tua nanti kita tak dapat pakai lah kan. Mungkin usia tua kita dah kurang tenaga. Kalau pakai ni, teknologi dah bagi kita kurang guna tenaga. Tapi adalah berpeluh sikit. Tapi tak sampai basah baju. Percaya cakap aku, siapa yang loading pakai manual 7 tan 8 tan banyak ni, baju kena bawa 2-3 lai bro. Kan bosku, kena bawa 3 baju pertama memang akan basah kuyup lah. Kan dengan cuaca panas macam ni. Okay sekarang aku dah tunjuk cara loading, macam mana tuang. Siapa nak info macam mana nak dapat kereta ni, siapa yang pakai kereta ni, roger. Okay korang. Okay, sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Siapa yang dah subscribe, aku ucap terima kasih. Okay, sampai jumpa lagi. Aku akan buat video yang dahsyat-dahsyat lagi. InsyaAllah. Okay, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam anak rantau dan salam tandan duri. Assalamualaikum.